setiap hari ada kan kat sini? Telur ikan bilis. Apa aja? Pedih. Tak boleh telur. Kerap besar. Ini abang kira macam mana abang? RM4 RM4 ya? So, coklat dengan biasa sama harga? Oh, ni RM3. Coklat RM3. RM3. RM5. Coklat RM5. Malaysia RM5. Biji RM1 ya bang eh? Jarak tau. Jarak. Jadi ya. Boleh. Ribu apa tu? Ribu apa? Okay, thank you. Dah ambil. Okay. Cucuk beneran. Betul cucuk beneran. Kat mana lagi kak? Ha? Kat mana lagi kak? Dekat bang apa ni pasar malam satu je, yang lain dekat luar. Kedai lah? Bukan dekat jalan lah. Kita berjalan lah? Ya. Lama orang buat ni. Oh. Ni kira macam mana? 18? 18 RM3. RM3 ya? Ya. RM5. 12. Oh. Masih harga lama. Oh. Saiz dia besar juga. Ha? Saiz dia besar. Kecil ingat kesian kurang nak makan. Tak ada weh. Kecil je minta nak buat kecil-kecil lah. Semua besar-besar. Kecil sangat eh. Ya. Besok ada buah acuan dia. Tapi halus sangat.
Kami kena ayam. Jom kita buat lah juga. Buat lambat. Apa kan? Dia abang terbalik. Yang ni dikira satu. Ini sangat RM20. Ini RM20 kan? Pulut udang kan? Ya, ya. Yang makcik buat ni nasi lemak biasa. Harga dia? RM3 ya? Oh dia ada sotong semua. Sotong, telur, ikan bilis. Ada. Chapati dikira macam mana? 3 keping RM6. 3 keping. Oh, okey. Ya, chapati. Jarang tengok ah. Dekat pasar malam. Punya channel tu tahu? Foodie MY5. Ha? Foodie MY5. Kurdi. Foodie. Kurdi. Yang ni kuah apa macam? Ni sardin. Sardin ah. Ini daging cincang. Yang ni sebungkus abang kira macam mana langsa? Langsa abang kira macam mana sebungkus? Dia ada je setengah kilo pun ada. Oh dia ada asin semua ada. Kilo besar yang macam ni. Lepas tu sotong ada, campur ada. Biasa pun ada. Kalau biasa RM4 lah. Ya. Masih ramai bang. Yang ni mungkin RM9 dia banyak. Oh Ada RM6 yang udang, betul ni. ada sambil kukuh. Oh campur lah. Campur. Dia banyak. Duit banyak tak? Duit extra. RM9 Pak Pang. Foodie MY5. Sampai dia. Foodie MY5. Foodie Malaysia. Ada sayur dah. Ni kali yang kuah besar. Kuah 1 kilo baru RM9. Oh RM9. Oh, mini apung buri ya? Ya. Yang ni jangan tengok bang. Last lah yang tengok dekat Perak. Kat sana banyak ah. Enggak banyak. Tak silap gangsa kat situ. Oh, 7 biji RM2 ya? Ya. Semua sama flavor. 5 flavor. Yang ni jagung.
Okey, baik. YouTube semua. Nama apa? Foodie MY5. Ukli. Foodie. Oh, Budi. Baik bang. Yang abang ni biasa. Yang ni ayam. Ayam berapa Biasa. harga dia bang? Ayam 9 bang. 9 lah. Ya betul. Kalau biasa? Biasa kosong pun boleh, ikan pun boleh. Oh. Ya. Kalau biasa? Biasa ikan 8. Oh 8 Ya. lah. Kalau biasa dia ada ikan lah. Betul, kalau nak kosong boleh telur masin saja. Oh. Siap 4 ke? Oh 5 ah. Ayam 4. Eh. 4 ni kan? Asam. Dan panggil ping RM4 ya? Ya, dah. Pandan dengan semua sama lah. Pandan dengan biasa sama. Sama lah. Masuk YouTube apa ni? Saya bang YouTube. Nama YouTube Foodie MY5. Foodie MY5. Foodie. Ha. FOODIE. Sebenarnya abang masuk kan? Sebenarnya. Ada itu abang ambil video Kemayuk itu. Yang pasar Ramadan lah. Kan? Oh, boleh mengupah. Mengupah. Dia nak angkat nak tekan. Pandan eh? Oh, wow. Dah, kita turun fokus kat Ipoh kat KL lah. Oh, okey lah. Apa nama itu? Foodie MY5. Putih.
Yang abang buat ni berapa harga dia? RM5? RM5. Ayam RM5, kalau daging? Daging pun sama RM5. Sama juga. Oh.